Assalamualaikum guys, welcome to Encik Apek channel. So sekarang ni tengah hype di media sosial tentang filem Keluang Men. Ada yang support, ada yang tidak. Video ni bukan untuk review cerita Keluang Men. Bagi saya secara peribadi, saya bagi 8/10 cerita Keluang Men. Hari ni kita nak unboxing satu package yang berkaitan dengan Keluang Men. Ada apa kat dalam? Jom kita buka. Jom. Jom. Jom buka. Batang buka. Satu. Buka. Ada dua. Dia guna ziplock punya bungkusan. Keluang Men. Ni jaket hoodie untuk Keluang Men. Belah dalam ada tulis Keluang Men Abstract. Official Keluang Men 2025. Ini limited edition merchandise. Yang ni beli untuk isteri. Ini size M Ni dia guna zip Dan belah tangan ni jenis cekak. Tangan cekak. Kita tengok nombor siri 372/500. Yang ni 500 helai je yang keluar untuk hoodie ni, hoodie Keluang Men ni. Ini bahagian belakang. Bahagian belakang hoodie Keluang Men. Ini size XL guys. Yang ni saya punya agak besar sikit lah. Ni size XL besar. Yang ni full suit, yang ini barulah yang Keluang Men pakai sekarang lah. Depan ni ada dua poket, poket yang berpisah tau. Sebab tengah ni ada zip. Dan yang ini nombor siri ialah 175/500. Jom kita try pakai. Okey. Inilah rupa keadaannya baju hoodie Keluang Men. Yang ini versi yang ada tali pinggang kat sini. Ni full suit Yang ni komik punya baju. Dia punya logo warna emas. Yang ni dia punya logo warna hitam. Saya rasa yang warna emas ni lagi cantik kot, sebab logo dia lagi menyala. Tapi yang warna emas ni dia tak ada yang ini. Dia tak ada yang ini. Yang ni dua-dua kepala warna hitam. Cuma bezanya ialah logo ni warna emas, logo ni warna hitam. Nampak nice lah guys. Tapi beli baju Keluang Men tu taklah se-rare dengan apa free gift yang dia bagi. Yang ni paling rare. Saya tak expect pun dia bagi satu free gift yang amat bermakna untuk peminat-peminat Keluang Men lah. So jom kita buka apa dalam free gift ni. Sebagai peminat Keluang Men, kau mesti excited nak dapat free gift ni. Pusat Rawatan Mental Tumpuy. Sulit, tak ada lagi orang reveal kot. Mungkin lah lepas saya buat video ni memang akan ada lawan reveal apa yang ada dekat dalam file ni kan. Maklumat pesakit, nama customer yang beli ni, pengalaman pesakit, dia tulis nombor siri kita punya baju tu lah. Yang ni 372/500. Yang ni 175/500. Dua file sakit mental. Kita dapat dua file daripada Pusat Rawatan Mental Tumpuy. Setiap orang yang beli baju ni dia akan dapat file ni lah. Tapi file ni bila dah sampai kat kita, malangnya dia ada kedut-kedut sikit sebab postage kan. Okay, jom kita buka apa yang ada dalam file Keluang Men. Belah belakang abstract Pusat Rawatan Mental Tumpuy Astro Show. Guys, jom kita buka. Dia guna klik. Oops. Oh, terjatuh. Ada dua stiker. Ni stiker abstract. Sebenarnya stiker ada 3 tadi. 2 stiker daripada abstract dan 1 stiker Keluang Men tu sendiri. Ni file kita letak tepi dulu. Wow, dia ada 2 kertas. Satu kertas kosong, kat atas ni tulis Pusat Rawatan Mental Tumpuy. Yang ni special guys. Ni special. Saya bacakan untuk korang korang tengok lah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ditulis dari bilik 7. Keluang Men yang tulis. Rare tak rare guys. Okay, kita baca Bila doktor suruh saya tulis nota ini, saya pun jam apa nak tulis Saya pun belasah je lah ya. Janji ada nota ucapan terima kasih untuk awak. Korang jangan terkejut pula tengok surat tertulis dari Pusat Rawatan Mental Tumpuy dan bukannya Menara Gotham macam seorang lagi tu. Apapun, bagi yang tak mengenali saya Borhan bin, dia buat kurungan, Rahsia atas Faktor Keselamatan Negara, mewakili abstrak dan doktor ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang terus percaya menyokong usaha sama dan produk kami sempena filem pertama superhero OG Malaysia ini. Terima kasih kerana menyokong produk edisi khas abstrak Keluang Men ini. Terima kasih sebab percaya dengan jenama rakyat ini. Korang bukan sahaja beli baju, korang tengah hidupkan balik semangat wira lokal kita. Yes.
semangat seperti semangat seorang wira yang tak pernah menyerah walaupun kad pesakit masih aktif. Lepas ni kalau korang pakai jersey tu waktu jogging, tolong jangan tangkap pencuri pula. Itu kerja saya. Walaupun rekod perubatan kata saya tidak sihat, saya tidak sihat. Hakikatnya saya sangat sihat. Tapi kalau nak posing sikit macam superhero, saya halalkan. Lagi satu, baju yang korang beli ni mungkin tak buat korang boleh terbang, tapi ia simbol keberanian, kejujuran dan sikit gila-gila yang perlu untuk lawan kejahatan. Satu hari nanti bila sejarah ditulis semula, korang semua akan dikenang sebagai tim Keluang. Wah. Dengan penuh semangat dan dos ubat yang terkawal. Borhan. Kad pesakit #nombor KM001. Tapi jiwa superhero. Original Keluang Man punya logo. Hai Yongni. Tak tahu apa maksudnya guys. Hai Yongni. Okay, inilah surat daripada Keluang Man. Kita ada 2 file dan kita ada dapat 2 hoodie daripada Abstract. Terima kasih Abstract kerana menyediakan edisi khas dan hadiah free gift ni. Khas daripada Keluang Man. Okay guys, saya rasa sampai situ saja video saya pada kali ini. Saya harap filem Keluang Man mendapat sambutan di hati rakyat Malaysia, sebab itu antara filem nostalgia untuk kanak-kanak tahun 90-an dan dihidupkan kembali dalam live action. Kita dah support barang-barang merchandise Keluang Man, so diharapkan satu hari kelak Keluang Man akan buat satu lagi sequel untuk Keluang Man yang pertama ni, dan diharapkan supaya kelemahan-kelemahan dalam filem Keluang Man yang pertama ni boleh diperbaiki untuk menjadikan filem itu satu fenomena di Malaysia. Okay guys, sampai kita bertemu lagi di next video. Assalamualaikum, bye bye.